punca GERD ni biasanya GERD ni sebab asid tu naik atas kan. So ada beberapa kemungkinan lah. Satu, mungkin banyak sangat asid dalam perut. Banyak sangat dalam perut. Bila banyak sangat asid perut, dia boleh naik atas. Satu lagi kemungkinan, injap antara esophagus dengan perut tu ada injap tau. Ada satu injap supaya asid daripada perut tak naik atas. Kadang-kadang orang injap tu loose, tak ketat. So asid tu naik atas. Itulah antara punca-punca biasa lah. Dan kenapa boleh jadi injap tu loose? Injap yang loose tu selalunya dia ada kita panggil, kalau medical term dia hiatushernia lah nama dia. Dia daripada kecil dah ada dah. Kalau orang yang ada tu dia ada dah. Daripada kecil dia ada dah. Cumanya masa dia kecil, dia otot dia kuat tau. So dia boleh kita panggil, bolehlah dia tekan juga supaya tak asid tak naik atas. Tapi bila dia umur dia meningkat, jangan umur meningkat semua kita lose kan. So faktor usia jugalah. Ya betul. Bila umur dia meningkat, injap tu loose, asid tu naik atas. Bila asal kena tu sakit masalah lah. Tapi macam mana pun punca dia sebab asid tu. Asid banyak. Selalunya lah kebanyakan pesakit saya lah kan, yang GERD ni selalunya macam ni, ya Allah, makan tak ada masa. Jangan sibuk kan. Betul lah tu. Sibuk makanan matahari, sarapan pagi tak sarapan pagi, tengah hari tak kena tak makan. Benda-benda tu lah yang menjadikan masalah tu. Setiap banyak makan tu.